kena clear dengan hala tuju, kena jelas, kena ada target masing-masing. Kak Noh bercerita hari ini, Pak Beken ni tau. Beken tau. Beken tau, semangat ni. Kak Noh buat benda ni sebab Kak Noh tahu gapo Kak Noh nak. Kak Noh tahu Kak Noh nak gapo tahun ni. Kak Noh nak Star Club. Kita buat hijau macam Star Club. Kita nak MDRT, kita kena kerja macam MDRT. So, kena clearkan hala tuju kita, kena clearkan target yang kita letak dan kita kena believe pada diri kita. Contoh macam Kak Noh. Masa Kak Noh bermula dengan keadaan yang zero, yang tak tahu apa-apa, Kak Noh ikut saja apa yang introducer Kak Noh cakap. Ikut je, dia kata pergi sekolah ni, mai kita pergi sekolah ni, buat gini, ikut. Masa tu, apa pendedahan pertama Kak Noh daripada introducer adalah, okey, Kak Noh kena buat ni, kena Star Club 180 KTPC. Kak Noh tahu hak tu je. PWP, tahu yang keberapa baru Kak Noh perasan, PWP ada PWP. Kalau kita dah tahunya Star Club aja. Nak ayatnya memang totally Kak Noh ni tak tahu, zero. Tapi still boleh buat. Pendedahan pertama adalah Star Club. Instruksi kata Kak Noh, buat ni boleh pergi sini, kena buat banyak ni. Kak Noh buat. Dia suruh buat 180, Kak Noh buat lebih. Kak Noh buat 2 tiket. Masa tu first Greenhorn Kak Noh pergi Barcelona, 2 tiket boleh bawa Cik Abel pergi melancong. Suka. Orang kerja KJM mana boleh pergi, nak pergi Barcelona ni. Suka. Lagi dia bagi semangat tak? Lagi dia bagi semangat. Tak. Jadi okey, itu hala tuju Kak Noh lah. Kak Noh tahu hala tuju Kak Noh. Okey. Apa ni? Hala tuju Kak Noh, strength Kak Noh, Kak Noh tahu kerja Kak Noh gapo. Jadi kerja Kak Noh ni, Kak Noh akan masuk sekolah. Kalau hantar polisi ke, review polisi ke di sekolah, Kak Noh tahu dah. Hala tuju Kak Noh. Kak Noh dah tahu, Kak Noh dah aim dah 1 bulan. Berapa Kak Noh perlu ada TPC? Berapa perlu Kak Noh ending 1 bulan? Bila Kak Noh aim dah 1 bulan tu berapa, endingnya akhir tahun tu insya-Allah lah Star Club dalam tangan. Kita tak nak sekarang ni 12 bulan, bulan tu ada, bulan tu tak ada, bulan tu ada, bulan tu tak ada. Kalau macam tu endingnya tak akan jadi. Kak Noh akan konsistenkan setiap bulan antara 25,000 hingga 30,000 setiap bulan TPC solid. Kalaulah kita implement setiap bulan 25 hingga 30,000 sebulan, bulan 9, bulan 10 confirm Star Club dalam tangan. Star Club dalam tangan. Bulan 11, bulan 12 masa untuk Kak Noh buat collection. Buat collection dan check apa yang perlulah 2 bulan lagi. Itu adalah hala tuju Kak Noh. Kak Noh tahu dah hala tuju Kak Noh, Kak Noh nak buat gapo. Jadi lah ni you all pun memang kena ada hala tuju. Lah ni fikir, hala tuju, gapo aku nak tahu ni? Gapo aku nak tahu ni? Gapo tindakan yang kena aku buat? Kena lah gitu. Mana kau? Ngepek kan? Senyap ni, ngepek kan ni? Kau kenal le? Kali. Tak marah. Lah ni nak share daripada hati, share kakak kepada adik-adik. Ada apa-apa boleh tanya. Rasanya nak deliver gapo hak Kak Noh ada ni selama ni, Kak Noh nak deliver pada adik-adik. Nak tengok adik-adik kita ni sama-sama berjaya. Sama-sama berjaya. So lah ni satu lagi, kena ubah sikit lah kita kata fikiran, mindset kita dari segi target. Target nak betul.
Kak Ana nak betul target. Apa yang Kak Ana target daripada dulu 500 KTPC. Tak akan target rendah. Kak Ana dapat tahu daripada top agent sekalipun, share dengan diorang ni dari segi letak target tu kena betul dah situ. Bila kita letak target kita ni rendah, hak sebenarnya dia akan jatuh sikit. Kalau kita target PWP, kita kena letak target kita 250,000 at least. Trust Kak Ana. Sebab Kak Ana dah lalui apa target Kak Ana 500 KTPC. Resultnya 3,5 hingga 4,5 KTPC setiap tahun. Kenal betul. Jangan mak aku nak lepas je bonus 50,000 tadi. Tak save kita, tak save kita. Kena ubah hari ni, kena ubah. Jangan takut nak letak target yang tinggi. Target yang tinggi. Sama juga macam pernah dengar Prof Mahaya cakap, apa yang kita fikir, itu yang kita dapat. Dream board ke vision board ke tu memang penting. Letak dalam bilik tidur. Tengok. Benda sekecil-kecil itu adalah Kak Ana buat, tapi orang tak nampak. Kita tak buat, betul? Tak buat, betul. Benda sekecil-kecil itu kita buat sikit-sikit, itulah yang memberi impak kepada kita. Beres? Okey, sejauh mana kepercayaan kita dalam hati kita sendiri kita nak start club? Nak start club tak tahun ni? Kita nak start club tak? Okey, nak MDRT, nak start club. Okey, sejauh mana kita believe dalam diri kita? Nak sekadar bibir ataupun dalam lubuk hati masing-masing? Dalam lubuk hati masing-masing. Bila dah kita tanam dalam lubuk hati masing-masing, actionnya kena buat. Actionnya kena kerja macam orang nak MDRT, macam orang nak start club kerja. Kak Ana fikir dah PWP yang ke bawah.